Nak beli benda ni pun susah juga sebabnya nak kena tunggu restock, nak kena tunggu stok dari dulu. And finally aku dapat pun Ultra Bender 24 macam apa komen dekat video lepas itu. Then jom unboxing dulu. Dia punya packaging pun ngam. Dia punya packaging dah terbaik lah. Ini semua sebabkan FYP. Kalau boleh dia update sikit lah, yang ada span tu sampel SKN. Ni biasa je. Kalau dah upgrade ada span lagi ngam. Harga pun not bad lah. Aku dapat 142 sebabkan diskaun. Seram. Sebabnya aku biasa pakai 410. Kali ni dia punya LB dia 26. Dan aku nak pair dengan Daiwa EX aku. Memang cun-cun dia masuk. Cun-cun. Dia punya layan tu sebab colour ke? Sebab colour. Memang matching. Aduh. Dan video ni takat ni je pun dah tak ada dah aku nak beli benda lain. Mungkin kat sini kot, dekat dia punya handle ni. Apapun, thank you gang. Tunggu next content pula.